Most of Japanese don't know Japan colonized Malaysia, and it's a shame. I also didn't know by coming to Malaysia. Malaysia Peninsula, and mind-blowing. From this book, First Islanders of Peter Bellwood. He wrote it in 2017 together with 13 scientists. Korang pernah terfikir tak, kenapa negara kita dinamakan Malaysia? Nama tu nampak simple, tapi sebenarnya ada sejarah yang... Ada belajar tak berkaitan Jepun jajah Malaysia dalam sejarah Jepun? Ada, tapi... For Japanese occupation to Malaysia, I've been getting more than 1,000... Banyak banget dari kita yang bilang Malaysia tuh merdeka cuma hadiah dari Inggris saja. Sejarah juga telah membuktikan bahawa kita juga di tanah Melayu ada hubungan dengan Daulah Osmania. Malaysia itu bukan negara tapi kampung atau dusun belacan, tak punya budaya nasional. Saya nak tahu asal usul dulu. Mana datang Melayu ni sebenarnya? Orang kata ada juga pendapat ramai orang Jawa di Malaysia tak sedar satu perubahan besar pernah berlaku tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Dulu mereka datang sebagai orang Jawa dengan bahasa. Kemerdekaan kita capai adalah tahun 1980. 57 itu kita tak dapat. Hai teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya guys, Timerek TV. Gimana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga guys dilancarkan rezekinya. Yang dalam keadaan sakit semoga Allah angkat penyakitnya guys, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, inilah yang sangat lama saya cari video tentang hal ini guys. Dalam pernyataan ini, Konoha tidak bosan tuduh Malaysia merdeka hasil giveaway British. Betul gak? Selama ini netizen Indonesia ya selalu menyatakan bahwa Malaysia merdeka hasil giveaway. Namun dalam hal ini bule ini bantah argumen ini guys. Bule ini buat netizen Konoha koyak karena bagi sejarah Malaysia yang betul. Wow, seperti apa? Ini bikin penasaran guys. Dan ini jawaban yang selama ini saya cari-cari. Daripada penasaran, langsung saja kita play videonya seperti apa. Let's go. Korang pernah terfikir tak, kenapa negara kita dinamakan Malaysia? Nama tu nampak simple, tapi sebenarnya ada sejarah yang sangat menarik dan penting di sebaliknya. Pada zaman dahulu, sebelum tahun 1963, kita dikenali sebagai Tanah Melayu. Tapi bila Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung dengan Tanah Melayu, satu nama baru diperlukan. Nama yang melambangkan penyatuan seluruh kepulauan Melayu. Akhirnya para pemimpin memilih nama Malaysia. Malay mewakili bangsa asal di rantau ini. Dan SIA pula diambil daripada perkataan Asia. Tanda kita sebahagian daripada benua besar yang berbudaya kaya. Namun yang menarik, pada masa itu ada juga negara lain seperti Filipina dan Indonesia yang kurang setuju sebab mereka rasa nama Malaysia terlalu umum. Tapi Tunku Abdul Rahman tetap teguh sebab baginya nama ini lambang maruah dan identiti baharu bangsa kita. Dan pada 16 September 1963, nama itu diisytiharkan secara rasmi. Sejak hari itu, Malaysia bukan sekadar nama, tapi satu simbol kebanggaan seluruh rakyat yang bersatu di bawah satu bendera dan satu jiwa. Simpan video ni sekarang sebab semua rakyat Malaysia wajib tahu sejarah sebenar. Nama negara kita. Jangan lupa komen sejarah apa korang nak aku ceritakan seterusnya. Dan follow TikTok ni supaya korang tak terlepas kisah penting tentang Malaysia. Ada belajar tak berkaitan Jepun jajah Malaysia dalam sejarah Jepun? Ada, tapi sikit saja. Zaman sekolah saya belajar sikit-sikit, tapi adik saya belajar lebih. Ini memo yang adik saya tinggal kat rumah. Dia tulis tentera Jepun pergi Malaysia pukul berapa. Saya langsung kata pasal ini. Saya baru tahu Jepun jajah Malaysia masa saya datang sini. Saya belajar daripada kawan-kawan Malaysia dan tentera Jepun buat apa kat sini. Dan saya menonton cerita 29 Februari
Dalam movie tu juga tentera Jepun buat macam bakar rumah orang Malaysia, macam-macam. Sedih. Hari itu nenek saya kata jiran sebelah dia pernah pergi Malaysia masa Jepun jajah Malaysia. Tapi nenek saya pun tak tahu Jepun jajah Malaysia dan tentera Jepun buat apa kat Malaysia. Memang sejarah Jepun jajah Malaysia tu tak diajar dalam pendidikan Jepun. Kerana itu ramai orang Jepun masih tak percaya Jepun pernah jajah Malaysia, atau ramai orang Jepun tak tahu Jepun jajah Malaysia. Kat Jepun kami belajar memang Hiroshima, Nagasaki kena atomic bomb daripada USA yang Jepun kena. Tapi orang Jepun juga buat hal dekat negara-negara lain. Itu pun kami kena belajar, kan? Saya seorang bini kepada orang Malaysia. So memang saya pun kena belajar betul-betul dan kena ajar dekat anak-anak ke family Jepun saya. Itu tanggungjawab saya rasa. So saya harap juga dalam pendidikan Jepun ajar tentang Jepun jajah Malaysia ke jajah mana-mana pun kena ajar betul-betul. Saya tahu sejarah itu pahit juga, tapi memang kami kena tahu. Banyak banget dari kita yang bilang Malaysia tuh merdeka cuma hadiah dari Inggris saja. Apa benar seperti itu? Setelah runtuhnya Kesultanan Malaka, Selat Malaka diperebutkan oleh 3 pihak, yaitu Portugis, Belanda, dan Inggris. Dan akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Tahun 1910 ada 2 imigrasi yang datang, yaitu orang India dan juga Tiongkok. Nah, pada tahun 1824 Inggris mulai menguasai Malaka. Dalam perjanjian Inggris-Belanda tersebut berisi pembagian kepemilikan Nusantara, Malaya untuk Inggris, Indonesia untuk Belanda. Isi konvensi London berisi menukar jajahan Inggris di Bengkulu dengan jajahan Belanda di Malaka. Tahun 1946, UMNO membuat kesepakatan dengan Inggris bahwa kemerdekaan Malaysia jatuh pada tahun 1957. Jadi begitulah mengapa Malaysia sering disebut mendapat hadiah kemerdekaan, karena kita bisa lihat bahwa tidak ada pertempuran darah seperti yang terjadi di Indonesia. Tuan-tuan, puan-puan dan mas sekalian, sejarah juga telah membuktikan bahawa kita juga di tanah Melayu ada hubungan dengan Daulah Osmaniyah. Bahkan pada 14 November 1914 apabila Mufti Besar Turki, tuan-tuan, di Turki, Mufti Besar Daulah Osmaniyah telah mengisytiharkan bahawa umat Islam wajib bangkit lawan dengan penjajah, khususnya British. Ulama di seluruh dunia telah menyambut seruan tersebut. Saya tidak tahu tentang hal ini. Sebab itu di negara-negara umat Islam yang paling awal bangkit ialah para ulama. Tetapi diberi kemerdekaan kepada golongan nasionalis. Ulama bangkit. Batu saya kalau cerita tentang tajuk strategi musuh Islam, tuan-tuan, kita akan membicarakan persoalan ni. Kita selalu waktu sambut merdeka, kita kata kita patut bersyukur sebab kita menyambut kemerdekaan tanpa menitiskan setitis darah pun. Siapa aja engkau tanpa menitiskan setitis darah? Mana kita nak campak nama seperti Syekh Abdul Rahman Limbong, ulama besar Terengganu, Tok Janggut, ulama Kelantan, dan puluhan nama-nama ulama yang bangkit berjuang, nak campak mana nama tu? Mereka mengorbankan darah dan nyawa mereka. Tuan-tuan, kita belajar sejarah. Tuan-tuan mungkin ingat lagi masa zaman saya dulu, kalau Tok Janggut dia nama pemberontakan Tok Janggut. Terma ini membawa satu terma negatif. Berontak kira jahat. Kira jahat. Terma itu terma negatif dah. Kenapa Tok Janggut berontak? Poin yang pertama, kenapa? Kalau tuan-tuan ingat, kenapa?
kerana tidak puas hati cukai oleh British. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah, belajar dulu sejarah kan, Tok Janggut tak puas hati kerana cukai yang nak dipungut oleh British. Lekeh sangat perjuangan ulama dalam buku sejarah kita. Ini bermakna tuan-tuan boleh bayangkan, bila British masuk ke tanah Melayu, Tok Janggut mungkin dia kata, relax lah bro, baru masuk jajah. Relax lah, baru jajah. Bila British merosakkan akidah umat Islam, mungkin Tok Janggut kata, relax lah bro, baru rosakkan akidah. Relax lah. Bila British kata nak kutip cukai, baru Tok Janggut, biar nak kutip cukai, ni nak kena bawa keluar duit lah ni. Baru Tok Janggut bangkit. Nampak tak tuan-tuan? Mereka memperlekehkan perjuangan ulama. Kononnya ulama bangkit kerana duit je. Bukan kerana mempertahankan akidah. Sebab itu mereka nafikan ada hubungan di antara para ulama seluruh dunia dengan Daulah Uthmaniyah pada ketika itu. Sepatutnya dalam buku sejarah kita ni, bab Daulah Uthmaniyah ni perlu di-highlightkan. Betapa tegasnya Sultan Abdul Hamid yang kedua dalam mempertahankan bumi umat Islam Palestin. Malaysia itu bukan negara tapi kampung atau dusun belacan. Tak punya budaya nasional. Tak apalah, okey. Tapi kita lihat ini. Okey, ini salah sebuah sekolah di sebuah negara paling besar di Asia Tenggara. Okay, tengok dia punya dinding fluted wall panel, dia punya lantai marble import dari Timur Tengah. Ini betulan guys. Tengok dia punya bumbung pun, bumbung paling mahal ni. Bumbung import dari Itali. Ini dia negara paling maju di dunia, negara paling besar di Asia Tenggara. Dan ini juga merupakan sebuah sekolah negara terbesar juga, tapi di negara ataupun kampung belacan tadi. Tengok, wow. Saya nak tahu asal usul dulu. Mana datang Melayu ni sebenarnya? Orang kata, ada juga pendapat mengatakan, kita ni bukan orang tanah ini, bukan kita punya. Kita ni pendatang juga. Saya mendengar, saya jadi marah. Yang saya tahu, datuk moyang saya memang dekat sini. Tapi dia kata kita ni pendatang pula. Kita ni datang pada mana asal usul kita ni, Prof? Asal usul Melayu. Okey, berdasarkan kepada kajian yang saya buat, perkataan Melayu itu sebenarnya asalnya Malaur. 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 Mala tu orang. Okey. Ur itu tempat tinggi. Orang yang tinggal di tempat tinggi. Siapakah menamakan orang yang tinggal di tempat tinggi itu Malaur? Orang lain. Orang daripada bandar lain, daerah lain. Apabila mereka belayar dan mereka nampak ada satu bangsa tinggal di sepanjang banjaran Titiwangsa, tinggal di Gunung Jerai, tinggal di Gunung Ledang, kawasan-kawasan bukit di Funan, kawasan di Champa, mereka itu tinggal di bukit-bukit, maka mereka, Malaur. Perkataan itu berasal daripada perkataan Akadi. Akadi ini ialah dia adalah dialek daripada bahasa Arab. Dia, Prof kata dia orang belayar ni, laut jauh ni tak? Sebab dulu pelayaran itu merupakan orang daripada luar bila nak pergi ke timur, nak pergi ke China, ke dunia satu lagi timur jauh, mereka mesti melalui kita. Mereka melalui jalan air. Jalan air belayar. Itu jalan yang terbaik. Macam mana boleh muncul kerajaan Sriwijaya itu? Pada kajian saya, dia bukan muncul di Indonesia. Dia muncul dari kekalahan kerajaan Champa dan Funan. Mereka itu raja-raja besar. Tamadun kan bermula di situ. Apabila kalah, mereka turun ke bawah. Okey, Funan. Ya teman-teman, ketika kita mendengar dan menonton video yang sebenarnya guys tentang hal Malaysia yang dikatakan yang merdeka karena giveaway, itu semuanya tidak betul guys. Malaysia itu berjuang, ulamanya berjuang demi mempertahankan Malaysia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika korang mau menonton video lengkapnya, saya akan taruh di deskripsi guys.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Temrik TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.